Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita sambung lagi sirah kita dengan episod Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, siapa tak kenal tuan-tuan? Sayyidina Umar masuk Islam. Baik, saya baca. Nama Sayyidina Umar dikenali oleh semua umat Islam. Okay. Dikenali ni sebab apa? Sebab Sayyidina Umar ni dikenali dengan sifat tegas. Anas nak dengar sirah Nabi kah? Nak dengar sirah Nabi kah? Duduk sini elok-elok diam-diam. Sayyidina Umar dikenali dengan sifat tegas, sifat bengis. Jadi sebab itulah ramai orang takut dekat beliau. Kalau ulama sirah beritahu dekat kita, zaman kegemilangan Khulafa Ar-Rasyidin yang 4 tu, 1, 2, 3, 4 tu berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab zaman Sayyidina Umar ni banyak berlaku pembaharuan. Selepas hijrah ke Habasyah, sebelum hijrah umat Islam berhijrah ke Madinah, waktu itulah Sayyidina Umar masuk Islam antara tahun ke-5 atau tahun ke-6 Islam ketika itu. Waktu ni Sayyidina Abu Bakar, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Sa'id ibn Zaid, Kabah ibn Arad, Uthman ibn Affan dah masuk Islam. Pada satu hari tuan-tuan, Sayyidina Umar dia keluar dengan baju perang, bawa pedang. Tuan-tuan boleh bayang tak? Baju perang, bawa pedang yang terhunus, jalan. Jalan orang tengok, Sayyidina Umar bawa pedang, buat apa? Nak perang, nak bunuh siapa tu? Dia dah garang, dah bengis, dia pakai pula pakaian perang, bawa pedang yang terhunus. Jadi dalam perjalanan tu dia berjumpa dengan seorang sahabat. Allah takdirkan dia berjumpa dengan seorang sahabat nama dia Nuaim, sahabat ni. Nuaim waktu ni dah masuk Islam. Nuaim rahsiakan Islam. Jadi orang tak tahu, termasuklah Sayyidina Umar tak tahu kata Nuaim Islam ketika ini. Dia terserempak dengan Nuaim. Ni pertolongan Allah, ni bantuan Allah lah ni. Nuaim kata, "Wahai Umar, hang nak pergi mana ni? Kemah sangat ni dengan pedang terhunus, nak pergi mana Umar?" Maka Umar berkata, "Aku dah tak tahan dah dengan perpecahan persatuan kita ni, dengan perpecahan orang Quraisy ni. Antara suami dengan isteri, antara keluarga ibu dan anak, aku dah tak tahan dengan Muhammad As-Sabi. Muhammad gila. Aku nak pergi bunuh Muhammad." Tu dia, Nuaim dengar, Nuaim terkejut. Tuan-tuan, waktu ni juga datang ilham dalam diri Nuaim untuk melengahkan Sayyidina Umar bunuh Nabi Muhammad ni. Nuaim kata, "Wahai Umar, kenapa hang nak pergi sibuk dengan Muhammad sedangkan ahli keluarga hang ada dah yang masuk Islam? Hang nak pergi sibuk dengan Muhammad buat apa? Kan ada dah ahli keluarga hang dah masuk Islam. Hang uruslah dulu ahli keluarga hang yang masuk Islam tu." Itu dia tuan-tuan, ilham yang datang daripada Allah melalui bantuan Nuaim. Maka Sayyidina Umar tanya, "Ayyu ahlil baiti?" Siapa ahli keluarga aku yang dah masuk Islam? Dah tu adik hang dengan adik ipar hang, Sa'id ibn Zaid. Siapa lagi kalau bukan Sa'id ibn Zaid dengan Fatimah, adik hang? Maka dengar tu tuan-tuan, Sayyidina Umar terlupa tujuan dia nak pergi bunuh Nabi. Dia patah balik pergi tuju rumah adik dia dengan rumah adik ipar dia lah. Waktu tu nak dijadikan cerita, Sayyidatina Fatimah dan juga Sayyidina Sa'id ibn Zaid ni tengah mengaji Al-Quran dengan Tok Guru Al-Quran. Siapa Tok Guru Al-Quran? Saya dah pernah cerita sebelum ni. Kabah ibn Arad, kita dah pernah dengar. Kabah ibn Arad ajak Sa'id ibn Zaid dan juga Fatimah Al-Quran ketika itu. Bila sampai dekat rumah, Sayyidina Umar kan garang, bengis. Bila dia ketuk pintu tu, tak, orang tahu dah. Tu Umar. Bukan orang lain tak ketuk macam tu. Orang tahu dah. Tu Umar. Bila Umar sampai, dia ketuk pintu dengan ketukan yang orang tahu kata tu Umar, maka mereka gelisah. Mereka dah mula panik. Sayyidina Kabak sembunyi di sebalik kelong. Tempat tidur ni lah, ada macam beranda tempat tidur. Orang dulu panggil kelong lah. Sembunyi kat situ. Maka pintu dibuka oleh Sa'id ibn Zaid, adik ipar dia. Sayyidina Umar tanya, "Hampa baca apa tadi tu?" "Aku dengar ada hampa baca apa tadi tu." Anas balik. "Hampa baca apa tadi tu?" Tuan, boleh bayang tak suasana ni? Mereka kata, Fatimah dengan Sa'id bin Zaid kata, "Tak ada, kami tak baca apa-apa pun. Tak ada apa pun." Maka Sayyidina Umar dengan tegas dia, tuan-tuan bayangkan tuan-tuan. "Hampa dah masuk Islam ke? Aku dengar hampa masuk Islam, betul ke?" Itu dia. Waktu tu, dia pegang baju, orang kata apa? Dia rentak ni. Dia rentak baju adik ipar dia. Rentak jatuh, pukul. Tuan-tuan, Sayyidina Umar pukul Sa'id ibn Zaid. Pukul. Sayyidatina Fatimah tak tahan. Adik dia tak tahan, pergi tolong. Nak tolong kena kelepiak. Tuan-tuan bayangkan ni saya cerita antara situasi yang berlaku untuk tuan-tuan mudah faham situasi waktu tu. Bila kelepiak, Sayyidina Umar seorang yang gagah, yang kuat, kelepiak adik dia perempuan.
Adik dia terguling jatuh. Terguling tuan-tuan, berdarah kat muka ni, kat wajah. Dekat dahi berdarah.